kami ada satu unit double story teras 20x70 dalam Puteri Jaya, kawasan yang menarik ya. Okey, yang ini adalah 4 bilik dan 3 bilik air. Yang posh area ni lebih kurang dalam 23 kaki panjang sampai ke sini lebih kurang dalam 23 kaki. Pagar berlipat sendi macam ni ya. Pasal dia punya pagar ni kalau dia nak buat dua terus macam tu memang tak boleh pasal dia lebar. Pasal bukaan dia lebih kurang dalam 16 kaki. Kalau kereta nak masuk ke dua-dua unit ni memang tak ada masalah lah. Lepas tu di depan ni dia dah ada siap water tap point. Sini water tap point. Lepas tu outer gate. Outer gate point di sini dah siap. Okey, ini untuk standard unit ya tuan-tuan. Jadi dah lengkap dah. Lepas tu untuk outdoor dah memang ada outdoor park point juga. Jom kita tengok. Dia pakai solid wood. Okey, ini adalah ruang bahagian hadapan, ruang tamu. Dining area sebelah sini. Fully tile yang sangat cantik. Lepas tu di belakang ni kalau kita tengok dia punya tile pun sampai atas ya tuan-tuan. Ini bahagian toilet. Tile sampai atas. Dan ini adalah bilik belakang. Bilik belakang. Ini adalah bilik store. Bilik store pun comel masih ada ruang yang besar. Dia di atas ni dia ada living area untuk keluarga santai. Yang ini lebih pada 10x11 kaki. Masih muat lah. Yang ini plug point untuk TV. Betul ada plug point. Dan sub TV di atas. Maksudnya kalau tuan-tuan nak buat wiring kat atas ni, tak perlu nak tarik daripada bawah dah. Sebab dia memang dah buat device sub TV. Okey, ini adalah dia punya master bedroom. Master bedroom dia ada balcony ya. Yang shop rumah ni dia ada balcony. Jadi kita ada ruang untuk waktu malam santai tengok pemandangan luar. Okey, yang ini adalah area untuk tuan-tuan letak aircon point. Okey, lepas tu untuk rooftop ni, yang ni dia pakai metal deck dan frame memang konkrit. Jadi jika tuan-tuan nak pecahkan area ni ke depan, tuan-tuan boleh extend saja. Pasal memang tiang ni untuk menampung untuk 2 tingkat. Yang itu adalah antara yang menarik lah. Okey, setakat itu saja dari saya. Kalau tuan-tuan nak gambar lebih detail, boleh contact dengan saya ya. Saya akan hantar plot plan dan lebih detail information. Harap berjumpa lagi. Terima kasih.